nilai duit itu yang makin hari makin mengecil. Diibaratkan macam ais batu yang kena panas di tengah panas matahari. Lama-lama pasti akan cair. Tapi dekat sini ramai yang salah faham sebenarnya. Bila dengar pasal emas, terus mereka fikir kena tukarkan semua duit kita ni jadi emas. Itu pun tak betul sebenarnya tuan-puan. Kalau semua duit tu jadi emas, kita nak makan apa? Nak beli barang dapur guna apa? Nak bayar bil guna apa? Sebab tu dalam keuangan ada satu prinsip yang orang lama selalu ingatkan kepada kita. Jangan letakkan semua telur dalam satu bakul. Simpan emas boleh, tapi bukan kita simpan semuanya dalam bentuk emas. Ramai pakar keuangan dekat Malaysia ini cadangkan cuma simpan sekitar 10% sahaja daripada nilai kekayaan kita. Cukuplah tuan-puan sebagai pelindungan nilai. Tak payah banyak-banyak pun. Yang lain tu masih dalam tunai ataupun simpanan yang lain. Nampak kan sekarang dia punya perbezaan tu? Sebab tu tujuan emas ini bukan nak buat kita ni kaya. Cuma nak pastikan kalau nilai duit itu berubah satu hari nanti, at least apa tuan-puan, kita masih ada something yang nilainya tak hilang macam tu saja. So that tuan-puan, kadang-kadang bukan soal kita ni makan sup emas ke ataupun tidak. Cuma satu benda sahaja yang soalan yang kita perlu tanya. Kalau nilai duit itu berubah lagi nanti, kita sebenarnya simpan apa? Adakah simpan janji kosong saja? So that tuan-puan, kalau rasa benda ini penting untuk orang lain pun turut fikir sama, save video ini dan share video ini kepada lebih ramai orang.